Assalamualaikum dan salam BIS TV PSS. Saya Nur Amira Sakinah binti Amir Amli. Dan saya, Wan Anis Sofia binti Adnan, wartawan BIS TV PSS Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu Kemaman Terengganu. Pada hari ini, 15 Jun 2025, sedang berlangsungnya Majlis Peluncuran Hadis 40 Imam Nawawi. Majlis ini diadakan di Dewan Al-Ikram Sebaru. Jom mari sama-sama kita saksikan. Saya Abu. Kami memohon kehadratmu untuk memberkati majlis peluncuran penghayatan hadis 40 SK Bandar Baharu pada kali ini. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, berikanlah kami kefahaman yang mendalam tentang hadis-hadis Nabi-Mu yang mulia. Bukakanlah hati-hati kami agar dapat menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. 40 ini adalah salah satu inisiatif murni dan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam diri kita semua, khususnya dalam membentuk sasiah yang mulia. Mengapa dan kenapa, apa tujuan diluncurkan hadis Imam Nawawi ini? Adik-adik berapa puluh hadis semua? Berapa? Wasaumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud hadis daripada Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Itu sahaja liputan untuk kali ini. Saya, Wan Anis Sofia binti Adnan. Dan saya Nur Amira Sakinah binti Amir Amli, wartawan BIS TV PSS melaporkan. Your best buddy. Woi.